Resipi hari ni khas untuk ibu-ibu yang comel dan sibuk. Tak kira lah sibuk sebab kerja ke, sebab duk mengumpat tambah dosa ke, janji sibuk. Senang cerita lah, resipi ni memang just tahu, gue sikit, lepas tu perap, esok dia pula boleh terus bawa keluar bakar air fryer. Bunyi macam senang kan? Haha, memang senang pun. Sedap pula tu, tapi memang kena sedap lah kalau tidak anak tak mau makan. Tapi kalau anak saya lah buat perangai tak mau makan tu memang, aku bayar segi kot. Apa tu leh. Anyway, resipi ni simple saja. Kita just perlukan 3 boneless chicken thigh, 1 sudu black pepper, 1 sudu garam, 2 sudu gochujang dan 3 sudu mayonis sebenar ladies choice. Ni mayonis ni memang tak tipu, dia memang sebenar. Kita akan pakai dalam 3 sudu untuk resipi ni, dan kita boleh perak semalaman dan esoknya kita boleh makan. Agak-agak jangan ingat mayonis ni boleh buat sandwich je. Kita nak perak ayam boleh, kita nak buat wrap boleh, kita nak buat rice ball boleh, kita nak buat pasta pun boleh. Ni kalau agak-agak nak buat garlic sauce, just letak garlic, 2 sudu yogurt, 4 sudu mayonis ladies choice dan sikit lemon juice nak pergi masam. Lepas tu simpan lah dalam tiap nak buat stok makan si Arab ke, shawarma ke. Mana tahu kan yang tangan kita lagi sedap. Ayam ni kita bakar air fryer 180 degree selama 20 minit. Terbalik-terbalik dah sikit nak bagi dia masak rata. Ataupun agak-agak boleh tambah lagi masa untuk bagi ayam tu jadi lagi crispy. Macam tu je resipi dia. Dah boleh buat bekal untuk anak-anak pergi sekolah. Selamat mencuba.